quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Kerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Manggur, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Fadhil, para ustaz, para guru, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik muslim-muslimat, rahmat Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap dan ulangi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi subuh hari ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah Ta'ala berjumpa, dapat hadir ke rumah Allah mulia ini, diberikan taufik dan hidayah, diberikan waktu, kesihatan, dapatlah sama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bahagian akhir surah Al-Alaq. Ya, bahagian akhir surah Al-Alaq itu pada muka surat 295. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama tadabbur ayat 15 hingga 19, iaitu sebanyak 5 ayat yang terakhir yang menceritakan berkenaan dengan surah Al-Alaq ini. Kita tahu bahawa tema dia adalah alaq itu bermaksud tergantung. Dan memang kejadian manusia itu dari segi zahirnya pun, dari segi ilmu perubatan, bila manusia itu terbentuk hasil daripada cantuman benih, maka dia akan menempel, tergantung di dinding rahim wanita, dinding seorang ibu. Maka begitu jugalah simboliknya kepada kehidupan kita manusia yang seharusnya sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menggunakan satu perkataan itu sangat tepat, kena dengan bahasanya, kena dengan kejadiannya, dan kena dengan pula maksud dia tu. Alaq tu maknanya satu benda yang tergantung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita lihat surah ni yang kita tadabbur pada minggu lepas, Allah Ta'ala cerita tentang sosok yang sentiasa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Jahal ataupun Amr bin Hisham, yang Allah Ta'ala nak buat contoh. Inilah orang yang melampau, orang yang sentiasa buat benda yang pelik, sampai Allah Ta'ala kata memang pelik orang ni. Orang yang sepatutnya orang buat baik, dia sokong, tapi sebaliknya orang buat baik, dia pergi halang. Dia pergi menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Tuhan sebut ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, iaitu orang yang pergi menghalang seorang hamba yang sedang solat. Ini kita dah bincang minggu lepas. Dan watak Abu Jahal ni bukan Abu Jahal saja. Ya, kita kena lihat bahawa perkara ini juga berlaku kepada sesiapa saja yang mempunyai perangai seperti Abu Jahal. Wal-iyazubillah. Janganlah kita sampai menghalang orang buat baik, kemudian kita ni pula tak suka kepada kebaikan. Walaupun kita nampak dah kebenaran, tapi kita pusing juga, dusta juga, berpaling juga. Maka Allah Ta'ala kata, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala sedang melihat? Itulah satu poin yang sangat besar pada kita, bahawa ingat Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Sampai digunakan ayat dalam bentuk fa'il madhi, yara. Yara ni maknanya melihat. Bila sebut fi'il madhi, fi'il mudhari', maafkan saya, fi'il mudhari' maknanya benda tu sentiasa berlaku, dan Allah Ta'ala Maha melihat di setiap saat. Ya, Allah Ta'ala tak pernah la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak pernah mengantuk maupun tidur. Ini kita kena faham. Sebab itulah kita kena jaga sangat amalan kita, perlakuan kita, kerana segala-galanya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi kita sambung pada pagi ini. Sebelum tu, seperti biasa, kita akan baca dulu sebanyak 5 ayat, daripada ayat 15 sehingga 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita selesai membaca 5 ayat daripada surah Al-Alaq ayat 15 hingga 19. Jadi pada perbincangan kali ini, bahagian akhir surah Al-Alaq ini, Allah memberi amaran keras kepada Abu Jahal dan siapa-siapa saja yang berperwatakan seperti Abu Jahal, yang perangai dia gitu, Allah Ta'ala kata akan disentak ubun-ubunnya. Ini ada satu perkara menarik kita nak bincang pada pagi ini, yang berkenaan dengan ubun-ubun. Ubun-ubun ni satu tepat kepala kita, secara tepatnya berada di belakang dahi kita ni. Dalam istilah perubatan dipanggil frontal lobe. Otak kita ni ada bahagian-bahagian dia. Kalau kita ngaji ilmu sains, biologi, kita akan dapat tahulah macam-macam nama bandula, oblongata, apa nama tak ingat kau. Bukan mungkin kita bukan bidang tu, cuma kita bacalah bahawa dalam bertubuh kita ni, ubun-ubun ni duduk belakang dahi ni adalah satu tempat yang juga menggambarkan kemuliaan seseorang, dan juga dia adalah satu organ di mana tempat pembuatan keputusan. Ni nak khabar Allah Ta'ala sebut maksud ni ada kena dengan tindakan kita, ya. Lalu dalam ayat ni juga Allah Ta'ala mencabar bukan setakat Abu Jahal seorang. Sebab manusia ni kalau dah dia jahat ni, kadang-kadang dia sebab dia berani jadi gitu sebab ada geng. Allah Ta'ala sebut pula tentang Nadiyah, tentang geng. Macam kalau apa ni, kalau kita ni kadang-kadang bila berani sangat ni ada orang backup sebab tu set-set gangster dia berani. Mustuh awak aku, kita pakat pergi serang ramai-ramai gitu lah. Itu gangster. Lalu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut gangster bersama dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun bukan, aku sebut dah minggu lepas, bukan kaleng-kaleng juga. Dia adalah digelar sama awak dia Abul Hakam. Dia orang cerdik. Abu Jahal ni cerdik. Takkan Nabi doa dia supaya dipilih salah satu daripada 2 Umar. Dia cerdik. Dia tepat rujukan. Ada apa-apa masalah juga, dia Abu Jahal settle. Tapi kerana dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Nabi panggil dia Abu Jahal. Bukan mencerdik sebenarnya, mujahil, bapak jahil. Maka disebut dengan Abu Jahal. Baik, kita lihat tafsiran kita dari muka surat 295. Allah Ta'ala menggunakan perkataan kalla. Kita dah belajar banyak tentang kalla ni, iaitu satu lirada'in dipanggil, untuk menyanggah kepercayaan ataupun menyanggah perkara-perkara yang sebelum ni berlaku. Yang mana kita lihat perangai Abu Jahal ni, dia tengok orang tengah sembahyang pun dia kacau. Dia tengok orang yang sepatutnya orang yang memberi petunjuk, dan kemudian orang yang menyuruh pada takwa. Ini ciri-ciri baik yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sepatutnya dia tak canggah, sepatutnya, tapi dia buat juga. Lalu Allah Ta'ala kata, kalla, jangan begitu. Sesungguhnya jika dia tidak mahu berhenti, sesungguhnya akan kami sentakkan ubung-ubungnya. Ini amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menghalangi utusan Allah menyampaikan seruannya, dan tidak mahu juga berhenti mengejek dan menghina. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa Abu Jahal ni dia panggil dia gitu. Dia tak berhenti-henti. Dia nak buat ada je dia punya songeh dia. Ni panggil awak jahat gitu. Dia duk mikir hari-hari bagian nak jatuh lah. Bagian awak jahat ni ada akalang dia. Lalu akalang ni bermula di sini. Dipanggil frontal lobe, tempat buat keputusan. Dalam tubuh kita ni, kita nak mikir nak buat keputusan duduk sini. Sebab tu sini ni jaga melek.
batu budak-budak kecil kalau kita sebagaimananya Nabi SAW buat kepada Abdullah bin Abbas, Nabi pegang kat ubung-ubung, Nabi doa. Ini panggil kita ustaz jumpa baby ke, tak kira lah dia tu orang biasa ke, tu imam ke apa, tak kisah, boleh buat belaka. Jangan suruh ustaz saja. Jeng ustaz nak buat semua tau. Kita pun boleh buat, jumpa anak kita ke, jumpa baby, ikut sunnah Nabi SAW, pegang ubung-ubung dia, baca tiup, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wa hdihi siratal mustaqim. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, berilah petunjuk pada dia. Ni kita kena doa begini. Sebab manusia ni dia nak jadi baik, man yuridillahu bihi khaira falifaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala pilih dia jadi baik, maka caranya ialah dia faqih dalam agama. Faqih ni maknanya tahu. Macam kita ni mari mengaji ni, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan beri kefaqihan, ada ilmu, maka akan membuatkan kita akan jadi orang yang baik. Jadi kita tu antara ubun-ubun, ya. Sebab biasa juga orang buat pengantin baru kan. Lepas nikah, akad nikah tu, si suami akan letak tangan dia atas kepala ni, baca doa. Semoga isteri aku ni jadi yang solehah, yang taat. Boleh kita doa gitu. Dan di sinilah tempat yang mana Allah Ta'ala minta kita turunkan sujud. Sebab dalam surah ini juga ada tema tentang kita kena sujud dan kita kena iktarib. Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti sampai situ kita akan bahas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia kata, kalau kita lihat Allah Ta'ala menyebut di sini dengan banyak penekanan. Ya? Contohnya, la illam yantahi la nasfa'a. La nasfa'a ni lam tu lam litauqid, untuk menguatkan. Kemudian dalam bentuk yang mana Allah Ta'ala sebut dengan dua. La nasfa'an, sepatutnya perkataan asal kepada kalau kita lihat situ ada tanwin. Tanwin berjumpa dengan ba. Kita baca dengan iklab situ dah. Tapi asal perkataan dia ialah ada nun mati situ. Asal perkataan dia. Kalau tengok dalam kitab-kitab tafsir, Allah Ta'ala nak kabarnya penekanan bahawa dia akan nasfa'a ni, asal perkataan safa'a maknanya tarik dengan kuat. Kalau istilah kita panggil apa? Senjoh, correct? Letak senjoh dalam keadaan kita tarik gitu. Jadi ada beberapa pandangan lah berkenaan dengan ayat ini. Ada pandangan pertama mengatakan bahawa benda ni berlaku di akhirat. Di mana di akhirat esok Abu Jahal atau siapa-siapa saja yang berperangai seperti Abu Jahal, maka dia akan disentak, ditarik dengan cara dipegang ubung-ubungnya dan lempar dalam api neraka. Wa'iyyazubillah. Satu pandangan. Ada yang mengatakan satu lagi ialah benda tu dah berlaku pun di dunia, iaitu di mana Abu Jahal sendiri, kalau kita lihat dalam sirah, dia mati dalam keadaan yang dihinakan. Abu Jahal terkorban dalam perang Badar. Perang Badar. Siapa ada satu kisah, kalau tuan-tuan pergi umrah, mungkin tahu bawa satu tempat Badar ni, akan diletak senarai dekat tugu dia tu, ada senarai nama pejuang-pejuang Islam yang syahid. Di antaranya ada dua orang budak. Budak ingat nama apa? Budak ni dia tak kenal Abu Jahal, tapi dia dengar Abu Jahal ni jahat sangat, gacah Nabi sampai pergi kat Badar. Dia bawa air pedang, ada tu budak ni. Memang dua beradik ni nak ditanya mana Abu Jahal, nak pergi bunuh Abu Jahal. Subhanallah. Cerita ni cerita yang menarik, ya. Lalu dikatakan Abu Jahal ni telah berjaya, ya, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan yang sangat hina. Dipijak tekak dia, dipancung. Itulah. Kalau kita pergi di medan Badar hari ini, kalau tuan-tuan tengok ada lagi kesan-kesan yang mana telaga yang Nabi perintahkan gali, kambuh mayat-mayat orang kafir ni, lalu ditimbus dengan batu. Sampai hari ni ada orang pergi situ, orang lempar batu, bertambung batu. Cuma tidak dialu-alukan buat sebab tak ada nas pun benda tu. Kita pergi tengok je lah, ya. Lepas tu ada mutawif besar, jangan ikut orang lah, ada orang lempar batu kan. Bertambung batu tempat tu, ya, sebab tanda kebencian kepada Abu Jahal. Dan
Memang kalau tegi memang ada. Orang kata bau busuk. Siapa yang terpilih akan rasa lah, bau. Sampai hari ni ada lagi bau busuk tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian dalam satu ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 41, Allah Taala menyebut bagaimana keadaan ahli neraka nanti dilempar macam mana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'riful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawas wal aqdam. Disebut di sini perkataan an-nawas. Nawas ni maknanya ubung-ubung lah. Maksudnya ahli neraka nanti dikenali dengan dosa-dosa mereka dan ada tanda. Antaranya tandanya melalui ubung-ubung, dan mereka ni akan diambil, kata ulama, ubung-ubung dengan kaki dilipat lepor api nanti. Wal-iyazubillah. Tengok dahsyatnya sampai Allah Taala guna juga perkataan ubung-ubung situ, sebab ubung-ubung ni lah yang menjadikan kita ni buat keputusan. Dah macam kita ni, keputusan kita buat di sini, kemudian dia akan pergi ke hati. Hati bahagian cek benda ni baik ke tak. Hati jadi bahagian membuat pertimbangan. Tapi hak buat keputusan nak gimana apa sebagainya depan ni. Sebab otak kita ni ada tempat dia kawal anggota. Sebab tu kalau orang kena stroke, kalau kena stroke ni, kalau dia pecah kat mana, dia pecah salur darah kat mana. Kalau dia pecah belah kanan, dia akan jam kat anggota belah kiri. Dia silang itu. Kawalan otak kita bersilang. Tuan-tuan tahulah kalau ada orang pengalaman stroke. Ada orang stroke, dia mati bawah, dari pinggang bawah, atas boleh gerak. Dia tengok darjah di mana tempat kawalan otak itu. Dan kalau kena bahagian depan ni, kemungkinan dia macam tak lewat keputusan. Jadi orang tak apa betul lah, maknanya tak lewat keputusan yang tepat. Itu nak kabarnya sampai Tuhan sebut ubung-ubung itu. Satu kajian pun kata itulah tepat yang kita sebab yang ke mana Allah Ta'ala hukum kita kerana salah buat keputusan. Ini contohlah apa tu Abu Jahal ni, dia kata macam tu, dia akan disentak ubung-ubung dia sebab Abu Jahal telah membuat keputusan yang salah. Sepatutnya dia ikut Nabi. Sepatutnya dia ikut Nabi, beriman dengan Nabi, sebab dia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang benar. Cuma dah hati perut tak boleh nak terima. Nafsu tak boleh nak terima. Itu masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian disebut lagi tentang ubun-ubun. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun yang dusta, penuh kesalahan. Di sini dia kata ditarik ubun-ubunnya kerana kepala orang itu sudah kosong dari kebenaran. Allahu Akbar. Jaga molek sebab itulah kita diminta untuk banyakkan sujud pada Allah. Sebab tu dalam kajian sains pun ada satu urat salur darah yang tidak dapat dimasuki oleh darah, hanya boleh masuk ketika kita sujud je. Subhanallah. Itulah hebatnya Islam. Tuhan buat kita ni suruh sujud sebab sujud itu ada tempat yang mana boleh selesai masalah. Orang kafir ni dia tak ada sujud. Mungkin dia tak ada lah dalam ajaran dia. Dia sampai reka pula senamang, yoga sebagainya supaya nak bagi kesihatan pada tubuh. Kita tak payah buat dah yoga-yoga ni. Orang Islam kita ada kot sampai ikut yoga. Padahal yoga tu jelas pergerakan dia tu ada betul ritual Hindu. Dah ada silap pihak majlis fatwa kebangsaan dah keluar fatwa kata yoga ni haram. Ni orang kita masalah dak ngaji pakai ikut je. Tahu. Padahal amalan ritual ajaran lain ikut juga. Hak ni hak pasal baru ni, hak baru terbaru ni. Mai kopang sambil iringi perarokan berhala. Subhanallah. Waliyazubillah. Sampai apa ni bunyi dah mufti-mufti tak boleh kita join acara keagamaan orang lain walaupun hanya main muzik. Dia pun pelik set kopang ni kali kena bayar. Bukan dia cari makan kat tu. Tiba-tiba orang set kuih kata kita buat kelainan sikit kali ni, kita ajang dengan kopang kok. Kali duk main pen dah sedap bunyi gitu, main kopang kok. Panggil set kopang. Pupang. Nu bahala orang duk air typhoon baru ni. Subhanallah. Ni berlaku kita kat Malaysia ni. Hak pelik. Shibran bi shibrin. Sejekal demi sejekal. Ia akan ikut masuk sampai Nabi itu sampai lubang biawak dia akan masuk. Ini kita kalau orang tak ngaji, sebab tu benda-benda gini kena tanya dulu orang alim. Dan kita pun kalau tengok dah budak mana sabar. Dan rasa kalau tak tanya ustaz pun jelas-jelas kita ikut perarakan membawa dewa dia. Orang kata berhias tu. Ada anak-anak muda kita duk ikut. Dia sebut ye, kita sebut ye tak.
duduk kerja angguh lah budak-budak kita ni. Tak tahu ikut trend mana. Ini bahaya, ini bab akidah. Kita nak join apa-apa pun kita tanya dulu, boleh tak ni acara budaya ke agama? Kita memang jadi boleh belaka. Auzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah fitnah akidah yang berlaku di akhir zaman ni. Jadi kita jagalah anak-anak kita, jangan jadi lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Lalu dia kata isinya hanya dusta dan bohong, kesalahan dan nafsu jahat. Tuhan sebut ni dalam ubung-ubung ni lah ada kazibah. Kazibah ni berdusta. Maknanya orang yang kazibah ni orang penipu lah. Jadi penipuan ke, kecek salah ke, mari ikut ni mari ikut ubung-ubung. Ini tepat buat keputusan. Dan khati'ah. Khati'ah ni juga maksudnya silap, kesilapan. Kesalahan yang biasa dibuat pun daripada ni juga mari. Daripada anggota ini, mulut mendustakan dan tindakan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala berasal juga daripada ubung-ubung. Jadi ubung-ubung ni lah tempat yang dia punya menara kawalan kita. Sebab tu kita ada mikir, buat keputusan, mai ke hati. Mai ke hati ni, hati kita duduk di sebelah kiri tubuh kita ni. Di situlah tempat proses maklumat itu. Sebab tu kalau kita ngaji tasawuf, zikir-zikir tasawuf ni kita akan tuju sini. Dan betul lah kalau orang semayang kalau jaga ni, maknanya kita duduk tangan pun kita pegang sini. Sinilah tempat kita nak tuju. Kalau orang belajar tarikat lah, cara dia nak zikir, dia ambil daripada masa kita sebut la ilaha illallah tu, ambil daripada bawah. Ni kena ngaji lah, kena ambil sanak lah ni. Tak boleh amal kalau kita tak belajar. Sebab dia tarikat. Boleh ngamal tapi kita tak kisah lah, tak ngaji tarikat pun. Zikir yang paling baik, la ilaha illallah beres je. Cuma orang ngaji tarikat ni dia fokus lagi. Pasal apa? Dia nak cari tempat la ilaha illallah, dia tuju sini. Niat dalam kepala tuju sini, sebab di sinilah tempat nafsu, tempat yang mana dipanggil qalbun ruhaniyah. Dari situlah tempatnya jantung kita. Jantung ni itulah, qalbun ni jantung. Dia bukan hati. Kalau hati kita terjemah, hati ni dia bahasa Arab dia panggil kabid. Dan bahasa Inggeris dia tak panggil heart, dia panggil liver. Itu kesilapan kita. Sekarang kita faham hati-hati ni hati hok, macam hati lembu kan. Sebenarnya jantung. Sebab betul dari segi perubatan pun, jantung ni dia pandang darah. Bila dia pandang darah tu akan tersebar ke seluruh tubuh kita. Dan kalaulah darah tu dia membawa kebaikan, maka kebaikan tu tersebar. Kalau bawa benda yang jahat, maka jahatlah tubuh-tubuh kita. Itulah qalbun nama dia. Itu hati ataupun jantung. Kita panggil jantung lah, senang ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kemudian perkataan khata'a. Kita tengok sikit perkataan khata'a. Kita belajar ni biar kita ada ilmu tambahan kita dari sudut bahasa. Khata'a ni asal dia membuat satu kesalahan tanpa mengetahui kesan dia. Ini kesalahan ni kadang-kadang kita ada buat benda yang kita tahu, kesan, tapi kita buat juga. Hak ni khata'a ni dia tak tahu bahawa sebenarnya kesan daripada kesilapan tu. Sebab tu yang kita bimbang, segala tindakan kita di dunia ini pastinya akan memberi kesan kepada nasib kita di akhirat. Pastinya. Kalau habis dah dunia saja mudah. Tak, ini masalah kita buat benda-benda deki ke orang ke apa ke, buat uduh ke orang ke apa sebagainya, benda ni akan memberi kesan kepada akhirat. Kalau kita settle bab dunia ni saja, tak ada masalah nak buat jahat pun. Masalahnya akan dikira, dihitung sampai Allah Ta'ala melihat dalam hati kita, apakah niat kita sebagainya, akan dihitung dan dihukum di atas segala tindakan kita buat. Jangan main-main dengan perkara ini. Sebab itulah ancaman Allah Ta'ala beri ini jelas. Sampai disebut tempat mana pembuatan keputusan itu berlaku, iaitu ubung-ubung. Jaga molek. Pemikiran kita nak memikir, nak buat benda tu, jangan laju sangat. Mikir dulu. Buat ni bahaya ke tak? Boleh pahala ke tak? Dosa ke tak? Boleh menggurui hati orang ke tak? Itu maknanya kita buat satu benda cara orang yang bertakwa. Sebab tu takwa maknanya menjaga. Bukan kita buat kosir kodang kita je tak. Tanya, orang kata tepuk dada tanya iman.
tanya dulu, betul tak aku wak ni? Itulah. Sebab itulah Abu Jahal dia tak mikir pasal tu, dia pakai wak je, akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesan daripada dosa-dosa yang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya ayat yang ke-17, faliyad'u nadiyah. Biarkan dia panggil kawan-kawan segolongannya. Bukan setakat Abu Jahal ni, macam aku sebut tadilah, nadiyah ni maknanya kelab. Nadi, kalau kita tengok kelab-kelab bola sepak Arab, dia ada nama Nadi Ahli, Nadi. Dia ada sebut Nadi depan tu, maknanya tengok, kalau kita tengok football kelab dia panggil kelab ni satu tempat manusia kumpul. Kalau atas dunia ni kau orang main golf, set golf, duduk rumah kelab dia, club house. Duduk sembang geng-geng dia. Kelab Vespa pula, bahagian Vespa kemari. Dia tak lama nak kumpul pula di dekat Gombal Doong. Siapa-siapa ada Vespa boleh join tapi bukan Vespa je, dia panggil klasik, Terengganu klasik. Ada kereta klasik, Vespa klasik, benda-benda klasik motosikal, kalau aku bulak ke apa bawa pergi orang minat bahagian tu. Jadi kelak ni manusia suka. Dia bila kelak ni dia rasa gagah dulu. Tahu, kalau kita duduk seorang je, apa masuk kau kelak ni kereta apa dulu? Kelak arus. Ada stiker belakang tau. Bukan benda kalau kita masuk kelak ni kita rasa sedap dulu. Ada benda-benda nak tanya pasal enjin apa, tanya saya kita. Mau beli mana spare part lawa gitu jadi sama-sama kelak ni kita berasa macam kita lah kelak. Ada kelak sejik, kelak surah tau. Persatuan. Lalu Allah Ta'ala sebut sini ni, Abu Jahal mu seorang ni mu buat gini, mu panggil dengan geramu kedak erang pun. Gitu dah ibaratnya. Dipanggil beberapa orang konconya. Konco-konco ni kawan-kawan. Berapa orang berdiri di belakang menjadi penyokongnya. Suruh mereka berkumpul semuanya apabila bermaksud melawan Allah. Allah Ta'ala dah erang. Wahai Abu Jahal, mu kumpul awak mu pun marilah. Mu nak canggah sangat mari. Sebab tu manusia ni dia gitu sifat dia. Bila dia ramai dia jadi kuat, dia jadi gong. Masuk kelak ni macam-macam lah. Kok kita ni bila masuk kelak kau tepek stiker belakang kereta tu orang dah kacau dah. Tiga lain ke ikut anda dah. Keris dia depan ni kelak mana ni, keris cokeng gitu kan. Orang bahaya ni. Geng-geng ni yang kacau, ayonda. Contoh. Memang gitu, manusia memang gitu. Yelah kalau kita benda yang baik tak ada masalah, bukan kata benda ni salah, sebab kita nak bersatu ni kita akan jadi orang yang kuat lah. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau mu panggil geng-gengmu pun, sanad'u zabaniyah. Ingat, kami pun boleh panggil zabaniyah. Tuhan kata, kalau mu panggil set-setmu, aku panggil pula zabaniyah. Zabaniyah ni siapa? Ialah nama malaikat yang menjadi penjaga neraka. Mu nak debel sangat, mu panggil geng-gengmu, aku panggil zabaniyah. Baru kena molek. Zabaniyah yang main-main, rupanya kejam, gagah perkasa dan menakutkan. Laksana Al-Gojo. Al-Gojo ni hok jom ambil nyawa orang. Nasir sebut dalam lagu dia tu, sang Al-Gojo, nanti dulu. Kan ada lagu tu kan, 73 pintu, 73 jalan, yang ada hanya satu jalan. Kamu suka kaji lirik lagu ni. Dalam lirik lagu ni, dia orang yang nak reka lirik lagu ni pun ada orang sufi. Kata-kata dia tu dalam. Saya tengok orang nyanyi tu, kalau tengok orang nyanyi memang rambut panjang makrok main gitar gini gugang-gugang kan. Tapi lirik dia tu suka tengok. Kadang-kadang kita tengok lirik lagu ni kadang mengajak kepada kerohanian pun ada. Cuma ni bila orang tahu betul lagu lah. Bagi kita hak kaji ni kita tengok kenapa dia kata. Sebab lirik lagu ni dia orang yang terpilih buat tau. Dia memang zuk masuk dalam hati. Jadi dikekahkan cerita Zabaniyah ni kata, laksana Al-Gojo dalam pemisalan dunia ini tidak ada perasaan belah kasihan dan dia diperintahkan menjatuhkan hukuman gantung pada bersalah. Al-Gojo ni kalau ikutnya bahagian tarik ni, tarik kunci. Dia hukuman gantung ni, dia duduk atas satu tempat pelantar yang pintu dia boleh buka itu. Lalu dia gantung, letak tali tekuk. Biasa kalau kat Malaysia ni dia letak dulu kain hitam, tutup, masuk tali, jeruk sikit, tunggu Al-Gojo Al-Gojo kata up, lalu tarik, debung jatuh, kiong, mati. Itu yang berlaku. Jadi Al-Gojo ni sifat dia tak ada kesian lah. Tak ada tu nak tarik macam bersalah, tak ada. Al-Gojo tak ada. Sebab tu Al-Gojo ni dia tidak dikenali. Mana-mana pegawai penjara, walaupun dia tu tukang tarik hukuman mati, dia tidak pernah dikenali.
Masa gitu dia tutup muka. Siapa-siapa pun tak kenal siapa. Tapi adalah pegawai-pegawai tertentu yang telah dilantik sebagai orang yang melaksanakan hukuman mati. Tak ada kesan belah langsung. Orang jenis siang-siang kau orang tak boleh jadi algojo ni. Nak tarik mikir kan anak dia mati ke dia nak jaga tau. Tak boleh. Tak ada perasaan belah. Ni pernah ada satu temu ramah lama tengok pelaksana hukuman mati ni dia temu ramah tapi dia buat buka paling belakang dia tak tunjuk ya. Sebab benda kerjaan ni kerja orang marah tukang bunuh orang. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dia kata Zabaniyah itu dengan kegagahan dan keseraman rupanya tidak akan sebanding dengan manusia yang sombong melampaui batas. Kalau manusia merasa mu hebat sangat, mu zalim sangat, mu fikirlah tentang Zabaniyah siapa. Zabaniyah ni tuan-tuan, Tuhan sebut dalam Al-Quran bagaimana rupa penjaga neraka. Rupanya neraka ni dia bukan seksa dari sudut bakar orang saja. Siapa hak jaga dia pun menyeksakan dah. Hak jaga dia pun ganas dah. Tengok muka ganas. Tuhan sebut dalam ayat Allahumma salli ala Muhammad surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Tuhan sebut mu jagalah diri kamu dan anak beranakmu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dia daripada manusia dan batu-batu. Kata ulama, batu ni maksudnya berhala-berhala yang dihancurkan jadi bahan bakar api neraka. Dan api neraka pula sifat dia bila masuk je manusia, api kau besar. Ibarat kita tambah air api ya. Masuk manusia, masuk seorang bau api. Masuk orang kau berat, kau panas. Itu sifat neraka. Dan juga alaiha malaikatun syidadun ghilazun. Dan di dalamnya penjaga-penjaga dia itu adalah malaikat yang syidad. Syidad ni maknanya bengis. Ya, ghilazun yang kerah. La ya'suna Allah ma amarhum. Yang tidak pernah langgar arahan Allah Taala ke atas mereka. Ini memang malaikat yang patuh sungguh ni. Ya. Wa yaf'alu ma tu'marun, dan dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Malaikat Zabaniyah ni hak menyapa kita masuk neraka memang mukanya jahat, muka ganas. Sampai hari ni puak-puak Zionis Israel ada satu dibuat temu ramah lah antara tawanan Palestin yang dilepaskan oleh geng-geng Israel ni. Dia kata memang geng-geng Israel ni dia koya jadi penjaga neraka itu. Masa nak masuk dalam jail tu disebut dah welcome to hell. Banyak tak faham dia. Berasa dia macam Zabaniyah dah. Bayi tak tahu kayak gini dia kena masuk dalam api neraka. Wal iyazubillah. Lalu Zabaniyah ni kalau ikut dari segi perkataan, Zabanah tu sendiri bermaksud menolak dengan keras. Tuhan guna perkataan tu memang tepat ya. Menolak dengan keras satu benda yang mana neraka ni malaikat jaga pun ganas dah, bukan lembek lah. Kata dalam satu tafsiran, ahli neraka ni dia duduk dalam neraka, dia rasa dahaganya, dia rasa nak makan, lapar, pedih, macam-macam rasa. Lalu dipanggil lah malaikat ni, hak jaga ni, tolonglah beri gak sikit makanan ke air. Bahagian panggil saja 1000 tahun baru nyaut. Subhanallah. Tak boleh buat banding dengan warden jara lah. Warden jara kita ketuk-ketuk sikit mari lalu nak minta nasi ke apa. Ini bukan warden jara ni, ini malaikat Zabaniyah yang sangat-sangat keras. Tuhan sebut begitu. Itulah kalau kita banding dengan ni kok ya, ingat moleklah keadaan api neraka lagu mana. Mudah-mudahan kita tak buat main-main dengan amalan kita, jaga molek. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Baik. Kemudian ayat yang terakhir pada pagi ini dan juga terakhir dalam surah ni, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sungguh jangan engkau ikut dia, tapi sujudlah dan berhampir dirilah. Ini bagaimana kita nak penyelesaian kepada masalah ni. Kita ni orang Islam diganggu oleh orang kafir, orang jahat buat kita macam-macam. Maka Allah Ta'ala ajar pada kita supaya kita amalkan benda ni. Maknanya kita kena buat, jangan layang ke dia, tapi mu kena buat apa? Usjud iqtarib. Kamu hendaklah sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Kamu teringat perkataan ni yang bagi satu sekolah itu, sekolah anak bersekolah di Syekh Abdul Malik. Sekolah Syekh Abdul Malik ni dia punya tagline sekolah dia, motto dia memang comel. Ditulis kat dewan, kau tengok. Usjud, mula iqra, usjud, iqtarib. 3 dia. Bacalah,
sujudlah dan dekatlah. Dia ambil daripada perkataan ni, subhanallah. Dan dia sekolah lain buat slogan macam-macam lah, dia ambil ni sebagai satu. Memang betul lah, Iqra, mula-mula kita kena baca, kemudian hasilnya nanti kita akan banyakkan sujud pada Allah dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, jangan engkau pedulikan dia, jangan engkau takut dan bimbang, teruskan tugasmu wahai Muhammad. Bertambahlah besar halangan dan sikap kasar, mendustakan dan berpaling yang mereka lakukan terhadap dirimu, bertambah tekunlah perbuatan ibadat kepada Allah. Ini senjata orang Islam. Kita hari ni, kerana kita tak kuat, kerana kita semayang kita masih dalam keadaan tidak mencapai sepatutnya. Kalau kita capai semayang kita ni, sujud dengan molek sebagainya, kalau kita semayang pula dengan khusyuk, maka itulah cara kita nak minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam ayat ni Allah Taala sebut wasjud, sujudlah. Ahli tafsir kata sujud di sini maksudnya solatlah. Berbanyakkan solat kita ni. Kita ni tempat kita nak mengadu pada Allah, nak selesai segala masalah ialah dengan bersujud. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang mana dalam keadaan yang paling akrab, yang paling dekat sekali seorang hamba kepada Tuhan dia ialah ketika dia sujud. Jadi sujud ni tempat kita nak komunikasi dengan Allah, dan kita letakkan kita punya ni ubun-ubun kita ni di tempat yang sangat rendah, menghinakan diri kita, dan di ketika itulah kita perbanyakkan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah waktu yang paling dekat sekali kita dengan Allah ketika sujud. Berbanyakkanlah sujud. Semayang, kalau kita buat semayang malam sebagainya, ambil masa ni biar lama-lamakan sujud. Kita mengadu hal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah dikatakan sebagai yang kita kena buat, nak rasakan lagi kehinaan kita, nak tundukkan kesombongan kita supaya kita ni dapat menyelesaikan masalah kita, insya-Allah. Kemudian ada satu lagi formula dia ialah kita kena waqtarib. Kita naklah mendekatkan diri, ya. Sebab iqtarib ni asal perkataan qaraba, Allah Ta'ala tambah pula dalam keadaan dengan menambahan perkataan, ya. Itu dipanggil untuk menambahkan makna dia. Maksudnya kita kena bukan setakat dekat biasa-biasa ni. Kita kena buat secara bersungguh-sungguh, mencari jalan bagaimana kita nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah hasil daripada ini kita akan lihat orang yang semayang betul-betul, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang jelas orang yang semayang dia akan dapat cegah diri dia pada kemungkaran, hasil daripada sujud. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat lain pun, dalam hadis banyak sebut tentang bagaimana solat itu sendiri dia adalah satu sumber kekuatan kita. Banyakkan doa, banyakkan solat-solat sunat, ya. Kalau kita lihat bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hendaklah perbanyakkan doa dan bersungguh. Sebab tu masa sujud ni jangan duduk mikir benda lain, ya. Kadang-kadang ada orang masa sujud ni dia nak ingat mata tau, bila sujud tu rasa sedap. Ada kena tidur sujud. Bukan sempat dia. Tapi lepas tu kita kena aktifkan kita punya an-nawasi kita ni, ataupun kita panggil ubun-ubun kita ni, untuk kita nak betul amalan kita, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, berasa itu saja yang dapat kita bincang pada pagi ini dengan kesempatan masa yang ada. InsyaAllah pada kesempatan lain nanti kita akan sambung. Jadi surah yang akan datang ialah surah Al-Qadar, iaitu tentang malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Kamu tak ingat rasa kita tadabbur surah ni, masa bulan Ramadan itu kedak lagi, tak ingat dah. Tak lagi dah. Tak lagi. Tak apa, insya-Allah. Sebab biasa hamba bawa benda ni dalam kuliah subuh Ramadan, hamba biasa bawa surah ini sebab kena pada malam. Tak apalah, kita insya-Allah kita cuba tadabbur nanti apakah maksud Al-Qadar, kemuliaan macam mana, dan bukan sekadar Al-Qadar, malam tu bermaksud malam yang penurunan Al-Quran. Itu pun satu kemuliaan juga, dan bermula kemuliaan Ramadan itu ialah adanya Al-Qadar. Jadi kita akan bahas nanti insya-Allah di kesempatan yang lain.
Ya, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan hamba minta maaf dan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.